Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian untuk mendapatkan tadabbur dan aplikasi surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah satu surah yang amat istimewa di kalangan umat Islam. Salah satu sunnahnya untuk dibacakan pada setiap hari Jumaat untuk melindungi kita selama 8 hari untuk mendapat cahaya daripada Allah, melindungi kita daripada fitnah Dajjal, dan kita nak mengelakkan daripada ujian-ujian bencana fitnah kepada 4 perkara, iaitu fitnah iman, fitnah beragama, fitnah yang kedua fitnah harta, yang ketiga ujian fitnah ilmu, dan yang keempat fitnah kuasa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua, dan jika tuan-tuan ingin mendapatkan sebarang perkembangan update, tuan-tuan boleh sahaja mengikuti kepada grup WhatsApp yang tuan-tuan boleh klik di bawah ini, insya-Allah. Jadi selamat membaca, dan saya akan berkongsi daripada setiap bahagian beberapa permata dan juga update di WhatsApp, insya-Allah.